50 tahun, setengah abad, melalui sebuah perjalanan yang gemilang dan penuh cabaran. Hari ini, kita masih berdiri teguh. Ini bukan sekadar waktu untuk mengenang, tetapi untuk merayakan detik bersejarah ini. Logo Perkasa Malaysia dibina atas beberapa elemen simbolik. Imej utama, bulatan biru dan kuning serta anak kunci. Bulatan biru dan kuning melambangkan perpaduan 14 cawangan, mencerminkan tindakan kolektif dan tegas persatuan dalam mempertahankan kepentingan ahli. Dalam bulatan tersebut, huruf PPKKM digabungkan membentuk imej anak kunci. Simbol ini melambangkan keupayaan persatuan untuk memulakan tindakan melalui perundingan dan perbincangan yang sah di sisi undang-undang. Warna biru melambangkan perlembagaan bertulis persatuan yang berfungsi melindungi hak-hak asasi dan kebebasan setiap ahli. Warna kuning melambangkan kedaulatan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Semua elemen ini disempurnakan dengan moto persatuan yang diikrarkan sebagai pegangan utama setiap ahli, iaitu bersatu maju, sentiasa setia. Perkasa Malaysia ditubuhkan sebagai institusi utama berlandaskan perlembagaan persatuan yang mantap melambangkan perpaduan. Ia adalah organisasi rasmi yang didaftarkan di bawah Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 22 Julai 1975. Sebagai NGO di bawah naungan Jabatan Kastam di Raja Malaysia, Perkasa Malaysia bukan sahaja aktif mengukuhkan perpaduan ahli berdaftar, malah komited memperjuangkan kemajuan kerjaya dan menjaga kebajikan setiap ahlinya. Kekuatan Perkasa Malaysia berpunca daripada perpaduan jentera akar umbi merangkumi 14 cawangan gabungan berdaftar. Struktur kukuh ini menjamin kesatuan padu dalam kalangan pegawai kanan kastam dan seluruh warga kastam. Inilah intipati kekuatan kita. Perkasa Malaysia ditubuhkan dan kekal relevan dengan objektif utamanya yang telah termaktub sejak awal penubuhan. Menjamin perpaduan dalam kalangan semua pegawai kanan kastam Malaysia, memajukan dan membangunkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan dan kebajikan ahli-ahlinya melalui kaedah yang sah di sisi undang-undang, menubuh dan mentadbir tabung kewangan bagi merealisasikan matlamat dan aspirasi persatuan, mencetak, menerbit dan mengedarkan jurnal, majalah, berita atau sebarang bentuk penerbitan untuk mencapai tujuan persatuan atau meningkatkan kepentingan ahli, melaksanakan sebarang aktiviti lain yang dibenarkan oleh undang-undang demi merealisasikan cita-cita persatuan. "50 tahun emas, membina, berhikmat dan bersatu." Perkasa Malaysia bukan sekadar persatuan, tetapi inspirasi semangat dan tonggak utama masa depan pegawai kanan kastam Malaysia. Marilah kita bersama-sama meneruskan legasi kecermelangan, perpaduan dan kesetiaan yang telah dibina, bersempena semangat Jubli Emas ini demi memajukan persatuan dan jabatan yang kita sayangi. Selamat menyambut Jubli Emas 50 tahun Perkasa Malaysia. Bersatu maju, sentiasa setia.